Book of Record (MBR). Penganjuran pesta berkenaan yang menampilkan keunikan budaya rakyat pelbagai kaum di Malaysia membuktikan semangat perpaduan tetap utuh dan harmoni yang diterjemahkan dalam sambutan perayaan kaum secara bersama selaras konsep Satu Malaysia. Demikian dinyatakan pengerusi penganjur pesta tersebut yang juga timbalan Presiden Peribumi Datuk Seri Dr. Rudi Awar. Beliau juga berharap pesta ini dapat dimasukkan dalam kalender pelancongan sekaligus menyumbang kepada industri pelancongan Sabah khususnya di PITAS. Walaupun kita berada jauh di negeri Sabah, di hujung peta negeri Sabah, dan sememangnya daerah yang kurang maju lagi, tetapi semangat kental kita untuk memperjuangkan sesuatu tidak luntur dan tidak begitu mengaku kalah, malah kita perjuangkan sehingga kita berjaya pada hari ini. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Haji Ismail menyifatkan pesta tersebut sebagai perayaan Satu Malaysia yang disambut oleh pelbagai lapisan masyarakat. Dengan termasyurnya, tercatatnya daerah PITAS ini sebagai satu rekod penganjuran yang terpanjang di Malaysia, sudah tentu afiliasi Guinness Book of Record bukan sahaja di Malaysia, di negeri-negeri di Malaysia, tetapi juga mungkin di negara-negara luar akan memperkenalkan daerah kecil PITAS ini ke mata dunia untuk mereka melihat sendiri bagaimana pesta tahun baru Cina ini diraikan. Lebih kurang 90% daripada yang hadir ataupun yang ada, terutamanya EJK yang ada bersama-sama menganjurkan pesta tahun baru Cina selama lebih kurang 20 lebih tahun di daerah ini, sebenarnya adalah bukan yang berbangsa Cina. Jadi ini dapat kita lihat bahwa apa yang kita ingin tunjukkan di sini ialah semangat perpaduan di kalangan rakyat di sini amat kuat dan amat utuh. Datang ke PITAS ini melihat ini Tahun Baru Cina meriah bukan main. Dan saya mengucapkan terima kasih dan Kong Hee Fat Choi. Berbagai suku kaum bangsa telah datang untuk memeriahkan majlis, termasuk Kemaradang, suku kaum Rungus, Muslim dan sebagainya. Inilah dikatakan Satu Malaysia. Terdapat 24 gerai pameran disediakan selain gerai jualan. Pesta turut dimeriahkan dengan persembahan hiburan daripada artis jemputan antaranya Sofas, Shida, Ella, Amy Search dan beberapa artis tempatan Sabah.